So dekat tangan aku ni adalah mini travel power strip dari Orico, iaitu extension. Saiz dia memang ngam-ngam saiz tapak tangan aku. So dia sangat-sangatlah compact, mudah nak bawa pergi travel atau korang dah boleh siap-siap letak dalam beg, mana tahu nak guna kan. And aku suka sangat cara dia design extension ni untuk mudahkan kita. Yalah, nak lilit wire kan. Macam korang tengok sini ada anak panah atau arrow tau. So kalau korang nak lilit tu, korang ikut je anak panah ni. Lepas dah lilit, ada getah. So korang ikat je macam ni. Dan kepala plug ni cocok dekat extension ni. Settle. Kemas pun kemas. So dekat extension ni bukan saja ada 2 AC plug, tapi ada 2 USB A dan 1 Type C. So dekat sini korang boleh charge 5 device secara serentak. Oh, kalau korang tanya kat aku, ada protection ke extension ni? Yes, ada beberapa protection macam aku tunjuk dekat sini. Untuk color pilihan pun ada banyak. Korang boleh pilih ikut tema ataupun pilih ikut favorite color korang. So bila korang beli ni, korang akan dapat user manual, skru dan penanda skru, sebab dekat belakang extension ni korang boleh gantung dia juga. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.